Okey, hari ni dah sampai dah dekat Abang Khairul 250 NK Lite. Okey. Ini 250 NK yang model lama. Okey, tapi yang ni mahal lagi daripada yang ni. Yang ni dah launching harga 9,800 lebih. Yang ni belas-belas ribu juga. Jadi kita nak tengoklah kenapa yang ni murah, kenapa yang ni mahal. Tapi motor yang sama aja. Jadi kita nak tengok mesti dia ada kekurangan, mesti dia ada kelebihan dia. Jadi yang ni launching bawah 10,000, 98 macam tu tak silap Abang Khairul, 9888 kot. Lepas tu kalau masuk sekali insurans kedai jual, kalau Abang Khairul dalam 10.2 lah. Kalau orang lain Abang Khairul tak tahu. Okey, yang ni saya harga pun kita beritahu. Okey, first kali kita tengok bahagian depan. Lampu semua sama, signal semua sama. Sidul mirror pun sama. Beza dia dekat mana? Dekat dia punya fork. Untuk yang lama dia bagi USD fork. USD fork ni lagi bagus lah. Untuk performance suspension, USD fork lagi bagus dan lagi mahal. Okey. Kalau yang light dia bagi telescopic fork. Jadi fork yang biasa lah, senang kata tu. Itu perbezaan dekat fork. Lepas tu perbezaan dia yang kedua dekat dia punya disc brake. Disc brake kalau yang lama dia bagi brand Jejuan. Kalau yang light dia bagi tak ada brand. Jadi untuk disc brake kita dah boleh tahu dah. Jejuan ni satu brand yang ada brand dan dipercayai. Light ni dia tak ada apa-apa cok lah. Dia kosong sajalah. Mungkin brand daripada CF Motor sendiri lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kelebihan banyak dekat sini kan. Dua kan, teleskopik dengan disc brake kan. Yang ketiga kelebihan pula dekat sini. Kelebihan dekat sini dia ada USB port. Dia ada USB port di sini. Kalau yang model NK250 yang lama tu tak ada USB port. Itu perbezaan dekat situ. Okey, lepas tu kita tengok lagi perbezaan pula. Ini bukan kelebihan lah, ini cuma perbezaan je lah. Okey, kita tengok cover tepi ni. Okey, cover tepi ni dia sama saja. Dia tak ada apa-apa shape, dia cuma ada shape sini je. Tapi yang light dia ada sini. Dia ada shape di sini, lepas tu dia ada aerodinamik di sini. Jadi situ kita boleh nampak dah perbezaan dia tu. Untuk seat sama, untuk chassis sama, enjin sama. Lagi beza dia dekat mana? Dekat dia punya swing arm. Swing arm ke swing arm? Swing arm. Okey, swing arm. Yang ni dia main bulat, dia ada bentuk-bentuk sikit, nampak lagi jadi style lah, lagi smart lah. Kalau ini dia main petak biasa sahaja. Jadi itu dia punya swing arm. Dan yang terakhir sekali, apa dia? Kita tengok dia punya sport rim. Kita tengok sport rim 250 NK ni dia macam bentuk bintang sikit. Tak apa nak nampak kot. Kita tengok ni. Yang ni dia main bentuk dia macam bintang sikit. Macam bintang sikit, 5 batang macam tu. Kalau yang ni dia main macam ala-ala bunga lawang sikit lah. Nampak? Okey, jadi itu adalah perbezaan dia. Yang pertama, ini dia pakai USD fork, ini pakai fork biasa. Yang kedua, ini dia pakai brake daripada Jejuan, yang ni brake biasa. Yang ketiga, ini ada USB port, yang ni tak ada. Yang keempat, dia punya cover tepi ni. Dan yang kelima, dia punya sport rim dia. Itu adalah perbezaan yang ada pada 250 NK yang lama dan juga 250 NK yang baru. Okay, jadi untuk harga dia pula, yang ni model SE dalam 14,000 macam tu lah lebih kurang. Okay, yang ni light. Yang ni light harga on the road dalam 10,188. Boleh buat full loan yang ni dan juga yang ni. Yang ni full loan bulanan lebih kurang dalam 220. Kalau yang ni full loan bulanan dalam 240. Okey, jadi kalau hangpa ada niat-niat nak cari motor naked yang murah, hangpa boleh survey 250 NK Lite ataupun 250 NK SE. SE ni dia main meter TFT. Dia ada dua jenis. Satu SE, satu biasa. Kalau SE main TFT, kalau biasa hak link semua bentuk sama, cuma meter dia bagi meter digital macam ni. Okey. Jadi itu adalah perbezaan yang Abang Khairul jumpa. Kalau hangpa jumpa perbezaan lain, hangpa boleh tinggalkan komen dekat bawah. Okey, jangan lupa follow Abang Khairul, subscribe Abang Khairul, apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.